Hai semua, hari ni saya masak kari kacang lima. Kamil mau cokotai kari, memang sedap ya. Jangan lupa komen, memang sedap ya ni. Kacang ni rendam 6 atau 7 jam ya, supaya senang nak buang kulitnya. Buang kulit. Kunyit. Garam. Masukkan sedikit air. Bawang putih, masak, bunyi whistle 3 kali, tutup api. Panaskan minyak, rempah campur, bawang merah tu biar lebih ya, daun kari. Tumis sampai tukar warna keperangan ya. Masukkan ubi kentang, terung, gaul sama rata, serbuk kari, serbuk cili, serbuk ketumbar, tumis sekejap. Masukkan bahan masak, tambah air, garam, masukkan tomato, carrot, cili hijau, gaul, lepas tu biar masak 10 minit. Dah siap. Cubalah, memang sedap ya. Jumpa lagi di video lain. Jangan lupa subscribe channel saya dan komen ya. Terima kasih.